Begini, Encik. Encik ni datang nak minta jual rumah. Cik. Siapa bilang aku datang nak minta jual rumah? Aku bukan datang nak minta jual rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Kau tanya apa ni? Cuba kau tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku juga. Bodoh. Pakai kaki buta. Saudari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Saudara yang cantik jelita, ini bapaknya ya? Ya. Sakit ya? Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Saudari, ambil wang ini RM50, bawa bapak pergi pada doktor ya? Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. 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 Ada makna tu.